Di Jepun, skuter bukan sekadar kenderaan, ia adalah satu budaya. Kalau di Malaysia, skuter terkenal sebagai motor harian. Di Jepun, ia terbahagi kepada dua dunia yang sangat berbeza. Yang pertama ialah skuter harian. Jutaan pelajar, pekerja pejabat dan penghantar barang menggunakan skuter setiap hari kerana saiznya kecil, jimat minyak dan mudah menyelit di jalan sempit. Sebab itu, skuter menjadi nadi pengangkutan di bandar-bandar Jepun. Tetapi dunia kedua jauh lebih ekstrim. Sekitar penghujung 1990-an hingga awal 2000-an, lahirnya budaya big scooter. Model seperti Honda Fusion, Yamaha Majesty dan Suzuki Skywave diubah suat sehingga menjadi hampir tidak dikenali. Suspension direndahkan serendah mungkin, badan dipanjangkan, dipasang dengan lampu LED berwarna-warni, sistem audio gergasi dan kit badan futuristik yang seolah-olah keluar dari filem science fiction atau anime. Bukan itu sahaja, skuter kecil 500cc seperti Honda Dio, Yamaha Jog dan Honda Tech juga mempunyai komuniti tersendiri yang dikenali sebagai Gensuki. Mereka menghias motosikal dengan spoiler besar, corak cat yang unik dan exhaust yang lantang diinspirasi daripada budaya Kaido Racer dan track berhias di Jepun. Komuniti Gensuki lebih menumpukan kepada kreativiti, modifikasi DIY dan keseronokan berkumpul bersama-sama peminat lain. Di Jepun, skuter bukan sekadar membawa anda dari satu tempat ke satu tempat. Ia adalah kanvas bergerak yang mencerminkan identiti, kreativiti dan gaya hidup pemiliknya.